emas harus diselamatkan demi negara. Semangat merdeka. Hidup Melayu dan merdeka negara Malaysia. Bayar 6 bilion, buang 6,000 pekerja. Yang macam-macam pun tepuk iya. Menangis sedih nak selamatkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berdepan kecaman selepas didakwa gagal menyelamatkan lebih 5,000 pekerja Petronas yang terpaksa diberhentikan susulan pelaksanaan pelan penstrukturan semula syarikat minyak dan gas nasional itu. Apa yang menjadi tumpuan ramai adalah kenyataan Anwar beberapa tahun lalu ketika beliau berada di Blok Pembangkang, di mana beliau dengan lantang mengkritik Kerajaan Barisan Nasional kerana memecat 6,000 kaki tangan Malaysia Airlines, MAS. Pada waktu itu, Anwar menyifatkan tindakan tersebut sebagai tidak berperi kemanusiaan dan membelakangi kebajikan rakyat. Kini, apabila senario hampir serupa berlaku di bawah pemerintahannya, rakyat mula mempersoalkan pendirian serta konsistensi beliau dalam mempertahankan hak pekerja. Sewaktu orang lain buat, dia bising satu negara. Sekarang bila dia sendiri berkuasa, ribuan pekerja hilang mata pencarian dan beliau diam 1000 bahasa, kata seorang netizen yang kecua di laman sosial X. Menurut sumber dalaman Petronas, pemberhentian kerja ini adalah sebahagian daripada rasionalisasi kos berikutan tekanan harga minyak global dan perubahan arah pelaburan ke tenaga hijau. Namun begitu, ramai beranggapan kerajaan sepatutnya campur tangan untuk mempertahankan pekerjaan rakyat, terutama dalam suasana ekonomi yang masih mencabar. Setakat ini, pejabat Perdana Menteri belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung isu ini, meskipun desakan dari wakil pekerja dan Parti Pembangkang semakin meningkat agar Anwar memberi penjelasan. Isu ini dijangka akan terus menjadi perbualan hangat menjelang sidang parlimen yang akan datang, dengan ramai yang mahu melihat sama ada Anwar akan mengulangi prinsip yang pernah beliau lawangkan, atau sekadar berdiam diri di kerusi kuasa. Lantik pengurusan yang kelas atasan ni, timbalan-timbalan pengarah sangat berpuluh, yang gaji tinggi semua. Ada rekod detailnya, saya tidak tambah ini. Buktiannya bukan waktu. Sekarang saya nak tunjuk, nak ajak sudah fikir. Apa yang sudah baca sekarang? Emas harus diselamatkan demi negara. Semangat merdeka. Hidup Melayu dan merdeka negara Malaysia. Bayar 6 bilion, buang 6,000 pekerja. Yang macam-macam pun tepuk iya. Menangis sedih nak selamatkan. Cerita sebenarnya apa? Kerusakan. Begitu, Perdana Menteri tak mahu sebut belau. Ini pengurusan baru yang perlu dalam asas pengkorporatan. Apa akan jadi kepada 6,000 keluarga ini? Sudah, apa erti merdeka? Apa erti kemajuan? Sudah, dalam politik, saya dah lama juga dalam politik. Nak jadi seorang pemimpin yang ada keprihatinannya, dia kena tahu derita orang. Kita boleh baca dalam isu pengkorporatan ini, kita terpaksa lakukan beberapa perubahan dan kita akan pastikan pemimpin dan pengurusan paling cekap, dan kita akan beli pesawat baru dan cat baru dan lain-lain, dan 6,000 itu perlu akan diminta supaya berhenti dengan hampasan yang cukup untuk membolehkan kita jadi efisien. Sudah, you ever think for a second what is the future of these 6,000 families? Can you reflect for 1 second? Is it their fault? Were they lazy? Were they not competent? Were they at fault? Whose fault is this? No. Why must you punish these poor guys when those who commit the crime are given adequate compensation? Ini soalnya. Apa khabar? B15 call dengan Petronas memberhentikan 5,000 pekerja. Ada call PM Thailand pukul 2.15. Datuk Seri mengenai dengan konflik Thailand mungkin Asosiasi ASEAN. Nah itu saya untuk 250 ada call. Ada call. Buka sikit. So Datuk Seri akan call. Saya tak, memang ada Petronas memberhentikan 5,000 pekerja, Datuk Seri. yang banyak yang kontrak. Bayar 6 bilion, buang 6,000 pekerja. Yang macam-macam pun tepuk iya. Menangis sedih nak selamatkan. Apa akan jadi pada 6,000 keluarga? Apa erti merdeka? Apa erti kemajuan? Nak jadi seorang pemimpin yang ada keprihatinan, dia kena tahu dari tahu